Okey, kita sambung kembali. Hari ini saya nak bercakap tentang apa yang telah berlaku di Venezuela. Dari berita-berita akhir, kita diberitahu bahawa sebenarnya berlaku pertempuran hebat. Sebuah helikopter dikatakan telah jatuh ditembak. Dan dalam masa yang sama juga, kita diberitahu bahawa lebih daripada 30 orang pengawal pribadi Presiden Maduro telah gugur. Pertempuran telah berlaku. Ini adalah contoh bahawa penjenayah yang besar ialah Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dengan bantuan apa yang dikatakan CIA yang telah beroperasi lama di Venezuela telah menjalankan tugas. Okey, akhbar-akhbar melaporkan semuanya berjalan dengan lancar. Adalah kejayaan Presiden Donald Trump. Tapi sebenarnya pertempuran masih berlaku. Malah hari ini Presiden baru yang dipanggilkan Delcy Rodriguez telah angkat sumpah dan dia meneruskan dasar kerajaan lama dan tidak akan mengikut menurut perintah yang dilakukan oleh Maharaja Trump. Malah Trump telah memberi amaran kepada presiden baru di Venezuela, jikalau presiden baru ini tidak mengikut langkah-langkah ini, maka dia akan menyerang kembali. Harus diakui juga bahawasanya rampasan kuasa, rejim change, pengubahan kerajaan yang dilakukan oleh Amerika ini bukan satu yang baru. Telah berlaku di Guatemala, telah berlaku di Haiti, telah berlaku di 1963 berlaku di Vietnam Selatan, dan jangan lupa 1965 Indonesia sendiri telah diubah rejim change apabila Soekarno dijatuhkan oleh CIA dan dinaikkan Soeharto. Ini di Indonesia. Dan kita lihat juga bagaimana Muhammad Gaddafi telah dijatuhkan. Kita lihat bagaimana Saddam Hussein telah dijatuhkan. Paling akhir kita telah dijatuhkan ialah Bashar daripada Syria. Ini semua adalah projek menjatuhkan, menukar kerajaan yang dilihat engkar, tidak mengikut cita rasa Amerika Syarikat atau menyatakan tidak menyokong Zionis Israel. Ini yang sedang berlaku sekarang. Jadi kita lihat semua ini. Dan akhir sekali kita lihat bahawasanya projek menjatuhkan Maduro ini akhirnya adalah projek untuk menyerang Iran. Begini caranya. Sekarang ini di Iran, di Venezuela terdapat simpanan minyak yang paling banyak, yang paling besar sekali. Ada 330 bilion barrel dikatakan tersimpan dalam bumi Venezuela. Lebih banyak daripada yang tersimpan di Saudi Arabia. Jadi apabila diserang, misalnya diserang Iran, Strait of Hormuz akan ditutup. Tapi kerana telah ada supply minyak, telah ada pembekalan minyak daripada Venezuela, maka tidak akan berlaku kekacauan ekonomi. Ini perancangan yang sudah dirancang, bukan saja dirancang oleh Donald Trump, tapi dirancang bersama oleh Netanyahu. Ini akan berlaku tidak lama lagi. Kita tengok sekarang ini bahawa dulu kita dengar bahawa kerajaan ini diubah kerana hak asasi lah, tidak ada demokrasi lah, dan sebagainya. Tapi sebenarnya di belakang menjatuhkan kerajaan ini sama ada di Vietnam, sama ada di Haiti, sama ada di Honduras, sama ada di Panama, ialah untuk merampas harta kekayaan negara itu. Kalau yang berlaku di Iraq ialah untuk mengambil minyak. Sekarang ini secara terang-terang apa yang berlaku di Venezuela ialah untuk mengambil minyak, loji-loji minyak, untuk mengambil telaga-telaga minyak yang dimiliki oleh rakyat Venezuela. Jadi inilah akhir sekali kita lihat apa akan berlaku seterusnya. Sila ikuti seterusnya berita, cerita daripada Blackfield. Terima kasih.